Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat roti kurasan yang ni ibarat burger yang dibalut kulit popiah. Sangat sedap. Kat luar dia crispy, dalam dia padat dengan isi. Korang boleh tumiskan dulu 1 biji bawang holland dengan 5 ulas bawang putih. Tambahkan daging cincang frozen pun boleh, tak ada masalah. Dalam 200 gram. Lepas tu tambahkan 2 sudu serbuk kari, 1 sudu sos tomato, 1 sudu sos tiram dengan 2 sudu chili sauce. Masa tambahkan air lah. Air kan ada dik, nanti hangus kau punya tumisan ni. Lepas tu tambahkan black pepper, garam dengan sebut perasa secukupnya. Kacang-kacang siap lah kita punya inti. Lepas tu cari roti burger, potong 2. Lepas tu sapukan butter on both side, and satu side lagi letakkan QP mayo untuk bagi dia lagi extra moist dekat dalam lah. Lepas tu letakkan kita punya inti. Inti tu jangan letak sikit lah, dah buat sendiri kan, letaklah lebih-lebih terus. Tambahkan chili sauce lagi ke atas, enak lagi sedap. Tambahkan cheese. Ni jangan marah, aku tahu original recipe rasanya tak ada cheese, tapi bila R&D macam sedap lah pula letak cheese ni. So korang boleh balut dengan kulit popiah. Make sure guna air lebih sikit sebab kita nak make sure kulit popiah tu bercantum and tak ada leaking kiri kanan, semua tak ada bocor. Sebab kita akan goreng dalam minyak yang betul-betul panas, tapi goreng sekejap je, berapa saat je terus puff. Dia punya cantik dah garing golden brown, and boleh angkat sedia untuk dihidang. Yang ni kalau balik tarawih tak ada masa pula, tak ada benda nak buat dengan family, bolehlah merewang ramai-ramai buat roti kurasan ni. Sangat sedap. Dengan ada bunyi crispy tu. Silap-silap kalau menjadi boleh jual nanti kan. So selamat mencuba. Lah tak habis lagi video. Habis dah.